jua. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Barang baik barang kita. Kat sini nak apa? Okey tak apa? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, tapi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen Beli Barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke bazar jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang baik, barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia? Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi, Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugasan sekolah nak kena buat. Buku scrap. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli belah. betul-betul. Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat takat gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, cepat! Tinggalkan! Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak kepekan nak katakan. Rod, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opa beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opa. Opa, Ingat. saya juga. Bye. Bye-bye. Bye. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuk lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenung pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Ya lo, Johor Mali. Ayo, saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari, kita sokong beli barangan buatan tempatan. Mari. Bagus bang. Mari. Dia orang berniaga guna truk. Pertama
pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia, anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat pergi. Oi, nanti. Mana ni gelang? Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik-beradik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mail kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Mari. RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita meniaga lah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je Abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hey Is, kau pun menangkap kat sini? Jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Setakat keropok, barang manik, bakurutan. Mana ada kelas? Betul. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok umpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu semua ada 1 kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan selipar ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu. Samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu condemn. Barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Nenek. Meme, itu ada mama kamu. Ya loh, mari pergi. Mama. Dah, jom Main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata Main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu, kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal Abang Izham Akak ada jumpa sekali dulu masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya.
Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang iktiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik. Khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham? Cuba cerita. Apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul. Pandai. Sekarang abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Boleh. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Tahniah! Adik telah menang voucher RM1,000. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom Kak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Sekolah atau rumah, cari jalan keluar. Kalau tak boleh keluar ikut pintu, ikut tingkap. Abang Bomba, rumah saya semua ada pagar besi. Kunci juga? Itulah. Pintu, tingkap, semua pagar besi. Kunci, longgok. Bila rumah terbakar... Bahayanya. Matilah. Jadi ingat, bila guna lilin, ubat nyamuk, api dapur, atau striker, kena jaga-jaga. Ini semua punca kebakaran. Punca apa? Kebakaran! Bagus, bijak, betul, pandai. Jadi, siapa bila besar nanti nak jadi bomba? Saya. Bagus. Jadi bomba, kena berani, kuat,
Sehat. Kalau ada api, kita padam. Kalau orang lari keluar, kita lari masuk. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba ni penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Wah, macam Wira lah. Perempuan boleh cari bomba kak? Tak boleh, lelaki je. Siapa kata lelaki je? Dia. Nak naik lori bomba boleh? Abang tunggu je adik tanya soalan tu. Mestilah boleh. Mari. Saya pula. Wah, besarnya. Canggih ni dalamnya. Dah sedia semua? Sedia. Cepat bang, jalan. Bye-bye, cikgu. Orang jalan dulu. Wah, seronoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Apa yang tutup-tutup mata ni? Nanti terlanggar kerusi meja. Kan sakit? Bomba suruh apa? Kalau ada kebakaran, kita tak boleh nampak apa-apa. Asap banyak. Betul. Kita kena berlatih cari jalan keluar. Kakak. Jauh. Api ni. Itulah kak. Bahaya. Betul. Bomba kata, jangan main api. Oh, kalau macam tu, akak tak payah masak lah. Korang tak payah makan. Tak betul. Dah tu, jangan kacau. Kenapa ditutup suis tu? Opa, jangan gosok baju. Nanti terbakar. Mana ada terbakar? Iya, Opa. Bomba cakap. Itu kalau tak berhati-hati. Ini kan Opa. Oh. Tadi kan Opa, bomba aja kalau kita kena api, kena buat macam ni. Opa lah. Tak payah. Pergi suruh akak kau buat. Pergi cepat. Akak, kalau rumah terbakar, nak buat apa? Larilah, selamatkan diri. Kalau asap tebal, tak boleh nampak apa-apa, macam mana? Akak ambil kain, basahkan, tutup macam ni. Terus merangkak keluar. Selamat. Hebatnya Kak. Biasalah. Lagi satu kan Kak, bomba kata semua rumah mesti ada pemadam api. Tahu. Tu? Jangan sentuh. Itu bukan mainan. Alah, nak tengok je. Tolong! Tolong, api! Panasnya! Jangan main api. Ingat.
selamat. Hey, apa selamat? Main-main saja tau. Hah? Piu, piu. Ambil ni. Ambil ni. Cepat, Laisan. Nani. Berapa bang? Iya. Nah bang. Wah. Nah, datang lagi Main. Hah? Wah, kami jaga. Ada api. Enak ya, Mimi? Sedap. Okey, selamat. Nina. Hei, makan naga. Hayoyo, tengok. Apa sudah jadi? Kenapa basah ni? Bagi balik pizza aku. Kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Wah, ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa kak? serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Kenapa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kak Jojo sayangku, cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mules. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu, kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa, terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Sungguh aroma surga. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Bing.